Dan kita tahu juga hari ni selalu anak-anak muda kata apa? Hidup ini keras. Yang nak berurusan dengan anak-anak OKU tu dengan kadang-kadang kita rasa gelilah. Air liurnya mengalir apa semua, nak cuci najis semua. Tapi saya katakan ya Allah, bagaimana Allah Ta'ala tu menentukan ada hati-hati jiwa-jiwa ni. Betul. Yang jaga anak-anak OKU ni. Saya tak pernah basuh najis anak-anak OKU yang bawah jagaan kita. Tapi mereka itu yang dukung, yang pegang, yang jaga, yang belai anak-anak itu dengan kasih sayang. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua warga Malaysia. Yang pastinya akhirnya untuk minggu ini giliran saya sekali lagi mengambil tempat dalam podcast Apa-Apa Saja Harian Metro. Dan sudah pastinya untuk hari ini kita akan membincangkan satu perkara yang menyentuh mengenai kemasyarakatan. Kalau sebelum ni kita ada pelbagai gosip kita nyatakan dan juga kita memahami hal sekitar orang ramai. Untuk hari ini kita agak istimewa sikit sebab bagaimana untuk kita memahami Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai peneraju utama dalam kebajikan, dalam pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan sudah pastinya untuk saya hari ini saya ada tetamu istimewa dekat studio. Kejap lagi saya akan kenalkan kepada anda. Namun jom kita lihat apakah agaknya JKM kepada anda yang masih yang of course mengenali JKM sudah pastinya sudah tahu bahawa agensi ini sebagai satu tonggak kepada dalam hal ehwal kemasyarakatan berkaitan kebajikan masyarakat, negara dan sebagainya. Of course dia memainkan satu peranan yang penting untuk memastikan setiap lapisan masyarakat sebagai sokongan dalam membantu kepelbagaian golongan rentan dan pelbagai lagi lapisan masyarakat yang memerlukan JKM. Dan kita tahu JKM sebagai peneraju dalam membentuk satu ekosistem sosial yang amat lebih seimbang dan juga very inklusif. Dan dalam mendepani cabaran-cabaran sosial yang semakin kompleks pada hari ini, JKM bukan sahaja sekadar agensi penyelaras bantuan tetapi sebuah institusi yang menjadi nadi kepada pembangunan insan dan kesejahteraan masyarakat. Dan sebelum kita memulakan perbincangan dengan lebih lanjut lagi, sudah pastinya jangan lupa untuk terus layari kita, ikuti kita di portal www.hmetro.com.my untuk perkembangan berita dan semasa. Dan seperti biasanya kita juga sekarang ni ada juga buat live dekat TikTok setiap petang. Jadi ikuti perkembangan kita untuk kita kupas lebih lanjut. Dan bersama dengan studio kita lah ketika ini kan, tanpa kita membuang masa, kita bersama dengan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat kita iaitu Datuk Cimurat Sayang Ramjan. Terima kasih sudi bersama podcast Apa-Apa Saja. Apa khabar Datuk? Terima kasih Salina. Sihat hendaknya? Alhamdulillah. Berbaju biru hari ini nampak ceria? Berbaju biru ceria kan. Sentiasa ceria. Nampak jadual padat ini tu Macam mana? Jadual agak padat JKM kalau saya tengok dekat media sosial ke dekat mana-mana padat semua jadual. Jadi itulah kerja kita. Kadang-kadang tu 24/7 lah kita kata. Ya betul. Terima kasih Datuk sebab sentiasa menyumbang bersama dengan semua anggota-anggota JKM yang lain. Okey, untuk menyentuh pasal JKM. Hari ini kita nak mendekati JKM yang selama ni kita hanya lihat JKM hanya duduk di belakang tabir, hanya berada, ialah kita tahu JKM sahaja membantu. Akan tetapi kita nak tahu hari ini dengan lebih mendalam sekali mengenai peranan JKM ini dalam mendefinisikan peranan dalam konteks peneraju utama dalam kebajikan terutamanya. Okey, apa sebenarnya Datuk kalau kita nak cakap pasal kesejahteraan masyarakat daripada perspektif JKM ini? Okey, baik. Untuk makluman pendengar semua, Salina, JKM ni ditubuhkan pada April 1946. Lama. Tahun ini kita 79 tahun. Lama. Dan tahun depan kita akan menyambut JKM 80 tahun. Jadi tempoh 80 tahun itu satu tempoh yang sangat panjang. Betul. Dan kalau tentu sekali bila kita sebut tentang JKM ni, orang akan ingat apa? Bantuan kewangan. Ya. Dan juga bukan kewangan. Ini yang selalu orang sebutlah pasal JKM, bantuan kewangan, kan. Tetapi sebenarnya kalau kita nak mengetahui tentang JKM itu, JKM ini dia ada 8 golongan sasar dia. Kumpulan-kumpulan yang memang di bawah orang kata apa, dia kata baby kita lah kita kata. Yang pertama, siapa mereka ialah kanak-kanak. Sebab kita di bawah Akta Kanak-Kanak tu, peranan kita adalah sebagai pelindung kepada kanak-kanak. Nanti saya akan cerita lebih lah. Sebab kalau kes melibatkan kanak-kanak je, antara agensi yang paling utama dia akan panggil ialah JKM. Okay. Kemudian kita cerita kanak. Kemudian selepas kanak-kanak tu kita ada apa? Kita ada OKU. Orang kurang upaya. Itu pun di bawah JKM lagi, di bawah JKM. Kemudian kita ada warga emas.
Kita ada warga emas yang mana yang hari ini kita juga baru 2-3 bulan sudah kita sambut Hari Warga Emas. Kemudian kita ada lagi, kita panggil orang Papa. Papa ke Papa? Papa lah. Papa. Okay. Kalau bahasa Melayu ni, Papa lah. Okay, kemudian kita ada apa lagi? Kita ada mangsa-mangsa keganasan rumah tangga. Kemudian kita juga terlibat dalam pengurusan bencana. Ni ujung-ujung tahun ni kita akan kupas lebih lagi lah. JKM memang sangat terkenal lah kalau di ujung-ujung tahun, kalau banjir ke apa ke. Dan sebagainya. Kita lah agensi yang orang kata apa, frontline di hadapan itu yang akan membantu masa-masa banjir. Kemudian kita akan melihat juga ialah pesalah-pesalah muda yang di bawah kendalian JKM juga. Mereka ini yang telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah dan kemudian JKM lah yang kena mengawasi mereka, dipanggil Perintah Khidmat Masyarakat. Kemudian kita juga ada mangsa pemandagangan orang. Ini APTISOM. Di bawah Akta Anti Pemandagangan Orang. Ini itu pun di juga bawah JKM cover. Jadi itulah banyak yang saya rasa 8 perkara yang sentiasa sebenarnya 8 Ulan Sasar ini perlu disantuni, perlu ditangani dengan baik dan semuanya kita kena orang kata beri perhatian. Tidak ada siapa pun yang kata dia tak penting, semua penting. Daripada kanak-kanak sampailah 8 yang saya sebut tadi. Datuk sebut setiap golongan tadi tu. Saya terfikir, yang mana satu yang penting, yang mana satu agaknya yang perlu didahulukan. Kalau ikutkan semua macam penting. Tanya saya tak ada siapa nombor 1, nombor 8. Semua nombor 1. Yelah kan. Sebab yelah kalau apa-apa juga kes kan, semua JKM. Lagi Datuk. Baik, kalau saya nak bercakap, kalau mula-mula lah, kebetulan ni saya nak sentuh pakai kanak-kanak. Kanak-kanak ni, siapakah kanak-kanak yang di bawah kendalian ataupun jaga JKM? Okey. Kalau Salina dengar, kadang-kadang kita dengar seorang bayi ditemui dengan tali pusat di depan masjid, di depan surau, ditinggalkan. Banyak kali dah saya cover untuk kes-kes macam tu. Salina pun tahu dapatan. Mungkin orang tak tahu lepas tu ke mana diorang ni. Ya, betul. Kadang-kadang kita tulis story, kalau kita cakap JKM, kita hantar kepada JKM. Lepas tu, what happened? What next? Okey, jadi itu. Kadang-kadang kita dengar juga kes-kes yang tragis. Satu keluarga terlibat dalam kemalangan yang dahsyat. Keluarganya meninggal dan sebagainya. Seorang bayi terselamat sebagai contoh. Okey. Ke mana kanak-kanak itu? Kemudian kita dengar juga dalam laporan-laporan berita berlaku penganiayaan, penderaan, pengabaian dan sebagainya. Dan kemudian kita tidak ada OYS, orang yang sesuai untuk menjaga anak-anak ini. Dia pergi kepada JKM. Jadi pada hari ini saya nak ceritakan kanak-kanak. Kita ada lebih kurang 40 institusi kanak-kanak. Dipanggil rumah kanak-kanak, sekolah tunas bakti, asrama bahagia, asrama sentosa dan sebagainya yang kita jaga kanak-kanak. Bila orang tanya saya, masa saya pun baru, sebenarnya saya baru sebagai KP JKM ni 1 tahun 1 bulan lebih kurang. Tetapi saya memahami betapa sebenarnya di belakang tabir itu pegawai-pegawai JKM yang pada saya yang telah melaksanakan tugas mereka dengan begitu dedikasi sekali. Bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah sebenarnya. Bayangkan kalaulah kadang-kadang ada 40 orang bayi yang perlu dijaga di rumah kanak-kanak misalnya. Kalaulah bayi itu pakat 40 orang tu menangis serentak, agak-agak macam manalah. Kita di rumah seorang, 2 orang ni pun kita panggil bik. Kan? Tapi itulah bagaimana kita ni. Okey. Kemudian orang bertanya saya, "Tok, bila jaga kanak-kanak tu apa maksud tu, macam mana jaga?" Kalau babynya bermula, kalaulah kata kita jumpa dia, kita jaga mereka, kita dapat perintah mahkamah, semua ada proses-proses dia lah. Daripada 1 hari tadi, kita akan jaga dia sampailah umur dia 18 tahun. Maksudnya satu tempoh yang panjang. Panjang. Untuk itu baru seorang tu? Baru seorang. Saya rasa ramai JKM kendalikan ada 40 rumah tadi. 40 rumah, kita ada lebih kurang hari ini dekat 1,500-1,600 orang seluruh negara, berbagai-bagai institusi JKM yang melibatkan kanak-kanak. Bila sebut kanak-kanak ni daripada umur 1 hari sampailah umur 18 tahun. Bagaimana kita jaga anak-anak itu? Jawapannya ialah bagaimanalah kita menjaga anak-anak kita sendiri. Kalau babynya dia kembung ke, dia menangis ke, kita suap ke, salin pampersnya, mandi ke, sebagainya. Bagaimana kita bela anak-anak kita? Kemudian bila masuk di darjah 1, kita akan pastikan dia mendapat pendidikan yang sempurna bagai anak-anak lain.
Jadi di rumah kanak-kanak itulah kita akan mendidik dia, sediakan breakfast dia, hantar ke sekolah, bagi duit belanja sekolah, balikkan kalau ada tuition, sekolah agama apa semua, sampailah dia 18 tahun. Maksudnya JKM dia bukan sekadar survey sahaja Ya, itu yang saya katakan, di belakang tabir ramai orang tak tahu lagi. Kan? Dan kita tentu sekali lah kadang-kadang tu di mana-mana pula, di mana-mana agensi jawatan kerajaan kita menghadapi kekurangan, orang kata apa, pejawatan dan sebagainya. Tetapi yang saya orang kata apa, orang kata saya selalu menghargai warga JKM ni ialah bagaimana apa juga keadaannya, ialah mereka itu terus bekerja yang memberikan khidmat yang terbaik kepada anak-anak. Sebab apabila mereka jaga anak-anak itu, dia telah ada attachment dengan anak-anak itu. Datuk, kalau kita cakap pasal JKM ni, saya rasa macam lebih kepada pahala tu daripada kerja. Sebab itu saya cakap dekat pegawai-pegawai saya lah. Saya selalu pesan kat diorang, kalau kita mengharapkan orang kata apa ganjaran di atas dunia ni, dengan gaji kita, ialah bukanlah saya nak kata tidak sebab apa, tetapi kita tak boleh nilai dari segi wang dan ringgit. Besar pahala tu, besar membesarkan pahalanya seorang. Bayangkan bagaimana kita jaga itu. Kan? Sebab itu hari ni macam cerita kanak-kanak. Sebab kalau saya nak dengar kan kita cerita pasal kanak-kanak, isu kanak-kanak semakin hari semakin kompleks. Betul. Sangat-sangat kompleks. Hari ni yang popular, yang tengah duk jadi viral, isu bully misalnya. Kan? Kemudian isu penderaan kanak-kanak, isu bayi. Dan semalam kita baru saja ada ASEAN ICT Forum on Child Online Protection di peringkat ASEAN. Bagaimana juga kita lihat anak-anak ini, yang kanak-kanak ini tadi terdedah kepada dunia digital tanpa sempadan. Datuk, saya rasa ini antara cabaran baru yang JKM perlu hadapi, di mana dunia digitalisasi menjadi satu cabaran terkini untuk anggota JKM. Bagaimana anggota JKM hadapi cabaran ni, Datuk, dalam? Sebab itu bila kita bercerita tentang cabaran pada hari ini, tak ada sempadan dah hari ini, kan, dalam dunia digital. Jadi naluri kanak-kanak ni ialah dia sentiasa nak kepada hiburan, keseronokan ini. Kalau hari ni kita tengoklah, dulu saya ingatlah zaman saya budak-budak kita zaman kita tak tahulah Sarina ni umur dia Gen Z ke Gen X, betul lah. Tapi saya bercerita zaman saya lah, saya. Dulu bila kita ada komputer ni, apa kita buat? Mak ayah kita akan letak komputer di ruang tamu di depan. Maksud semua mata boleh tengok. Betul? Betul. Apa dia buat, apa dia layari semua. Semua depan mata. Semua depan mata. Boleh kontrol. Boleh kontrol. Sekarang mencabar. Tetapi hari ini, apabila semuanya di dalam atas masing-masing, dalam pegang dia tangan masing-masing, boleh bawa merata-rata. Dalam bilik air merata-rata, yang mak ayah memanglah orang kata apa, sangat-sangat orang kata apa, terdedah kepada bahaya inilah sebenarnya. Yang kadang-kadang semalam Yang Amat Berhormat Timbalan Pendiri kata, ramai parent pun yang tak sedar kepada ancaman-ancaman ini. Digitalisasi ini. Sebab itu bila kita semalam kita buat ASEAN Forum ni, kita nak mendengar daripada semua negara-negara ASEAN. Kita nak dengar daripada pakar-pakarnya apa semua. What is the best practice? Sebab kita juga tak boleh mengongkong anak-anak kita ini untuk jangan guna internet, jangan guna semua. Tak boleh. Betul. Apa yang kita perlu buat ialah pendidikan, mengasuh, mengajar, mendidik semua ni. Ini yang, itu baru, tu sebab tu saya nak, ini baru nak cerita satu ni, cerita kanak-kanak ni, tak sampai 8 golongan ni. Ini, jadi nak ceritakan. Jadi sebab itu, minta maaf lah, saya tak sempat nak tanya soalan, saya jawab dululah. Tak apa. Saya nak ceritanya bagaimana kami di JKM hari ni, bila kita bercerita tentang kanak-kanak itu sendiri, ialah apabila saya menerajui Jabatan Kebajikan Masyarakat ini, saya melihat dua perkara yang penting lah pada hari ini. Okay? Saya nak supaya anak-anak yang berada di JKM ini, mereka, sebab kita ni bila mereka berada di bawah pelindungan JKM, duduk di institusi JKM, mereka itu di bawah akta kanak-kanak daripada apabila sampai umur 18 tahun, mereka itu terpaksa keluar daripada institusi kita. Jadi bagaimana? Itu soalan bagaimanakah dia. Mereka soalan dia? Ini? Itu Salina pun dapat tangkap tu. Apa soalan dia? Sebab usia 18 tahun ini bukanlah satu usia yang kita kata sangat matang ataupun boleh hidup berdikari. Apatah lagi dia duduk dalam institusi kita. Orang kata apa,
tidak ada orang kata apa pampered dalam persekitaran kita tu, masih jaga memerlukan semua, masih perhatian. memerlukan perhatian. Dia tak sama macam zaman saya dulu. Zaman saya budak-budak dulu, terjun sungai, panjat pokok mangga, panjat curi pokok rambutan, bagai-bagai kan. Zaman nakal-nakal dulu semua, kita survival kita. Zaman kadang-kadang macam mana kita sendiri mencari orang kata apa duit nak belanja dan sebagainya. Tapi bila duduk di situ, dia pun tak ada orang kata apa dunia begitu. Dan kemudian kita nak bebaskan dia untuk menghadapi dunia hari ini. Dan kita tahu juga hari ni selalu anak-anak muda kata apa? Hidup ini keras. Ya, Datuk. Macam mana JKM, okey, kita sentuh pasal remaja itu tadi. Of course mereka adalah sebahagian daripada kesemua golongan 8 sasaran yang Datuk sebutkan tadi kan. Bagaimana Datuk rasa, adakah mereka ini yang teenagers ini antara yang agak mencabar juga untuk JKM? Sebab itu kita melihat perkara ini. Kita sedar setiap bulan dalam institusi kita itu, bila mereka mencapai umur 18 tahun, mereka akan keluar daripada institusi kita. Dan kita akan menyediakanlah anjung singgahnya apa semua dan sebagainya. Sebab kadang-kadang yang kita simpati ialah mereka ini tidak ada mungkin warisnya ataupun orang yang tak boleh nak beri orang kata apa kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Sebab itu yang kita buat pada hari ini ialah dua perkara yang kita beri penekanan. Kalau anak-anak itu mempunyai keupayaan dari segi akademik misalnya, kita nak pastikan bahawa anak-anak itu diberikan orang kata apa perhatian dari segi akademik. Okey, saya nak supaya mereka ini apabila dalam keputusan peperiksaan SPM atau STPM itu mencapai 10A 11A. Alhamdulillah tahun lepas kita mencapai kelulusan-kelulusan yang begitu. So apabila mereka dapat kelulusan-kelulusan yang baik dari segi akademik itu, mereka dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Maksud kata lepas habis 18 tahun tu, dia pergi ke sekolah, dia pergi universiti, ke kolej-kolej yang dapat menyambung pelajarannya. Dan kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan dengan kelayakan akademik itu, dia boleh menjadikan sebagai satu orang kata apa platform untuk dia mendapat pekerjaan yang baik dan juga membina orang kata apa new chapter dalam life dia, kehidupan dia. Itu dari segi akademik. Okey. Kemudian kita kena akui di kalangan anak-anak kita ini semua, mungkin tak semua yang kita kata mempunyai kebolehan atau keupayaan akademik. Okey. Allah Ta'ala itu menentukan berpasang-pasangan. Kalau semua dah nak jadi KP, ketua pengarah sebagai contoh lah. Kan? Siapa pula nak repair aircon? Siapa pula nak repair kereta? Siapa pula nak buat kerja-kerja kimpalan contohnya? Sebab itu kita nak bagi anak-anak ini kemahiran dari segi TVET. Sebab itu 2 hari lepas saya berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai pengurusi Majlis TVET negara. Saya cakap benda ni, dia memberikan sokongan kepada kami. InsyaAllah dengan Majlis TVET dan juga dengan MARA misalnya, institusi TVET. Dan saya beritahu bahawa kita tak nak, kita kata apa, tak nak beli mesin, kita tak nak no, kita dah ada lebih kurang 1,300 lebih institusi TVET yang ada dalam negara kita, dan kita hantar anak-anak kita ini untuk belajar. Bagi contoh, semalam pun saya sangat-sangat gembira sebab hari ini Alhamdulillah ramai orang kata rakan-rakan strategik kita yang telah menyatakan kesediaan untuk bekerjasama, berkolaborasi dengan JKM. Contoh semalam, baru cerita semalam betul-betul pergi. Masih orang kata teringat lagi kegembiraan saya apabila pegawai TMB kata, "Datuk, kita kasih jadi." Dia kata, apa kita nak buat? Kita nak anak-anak kita ni nanti, oleh kerana TMB, kita nak supaya mereka ini ada keupayaan untuk buat kerja chargeman lah, untuk kerja-kerja yang berkaitan dengan elektrik. Kita akan bantu Datuk. Saya pasti kalau bercakap pasal bantuan Datuk, banyak yang Datuk nak huraikan selepas ni. Saya nak tanya soalan kedua sebenarnya, iaitu bagaimana digitalisasi seperti sistem e-bantuan JKM. Saya nak Datuk jawab selepas ni. Okey, JKM dan MyIB JKM diperkenalkan untuk mempermudahkan rakyat, dan pada pandangan JKM, sejauh mana teknologi ini dapat membantu menyelesaikan isu birokrasi yang dikatakan kes lambat proses Datuk. Tapi sebelum itu, kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Bersama sekali lagi saya Salina Zakaria dalam podcast Apa-Apa Saja. Kita berehat sebentar.
Okey, terima kasih semua dan kembali lagi bersama saya Salina Zakaria dalam podcast Apa-Apa Saja. Kita berehat sekejap saja tadi, kita take 5. Tetapi kita nak teruskan berkaitan dengan bantuan ni. Katanya ada isu birokrasi dan juga kes lambat proses. Perkara ni selalu berlaku dan mungkin selama ni netizen ke ataupun orang ramai hanya sekadar melaporkan aduan anda di media sosial, dia yang tulis dekat Facebook dan sebagainya. Ini adalah individu yang tepat untuk menjawab soalan anda bersama saya. Okey, Datuk Cik Murad sekali lagi. Okey Datuk, mari kita menjawab kepada soalan berkaitan isu birokrasi lambat proses dan e-bantuan JAKIM ni. Mungkin apa yang Datuk boleh terangkan, perjelaskan kepada masyarakat. Okey, bila kita bercerita tentang bantuan yang saya sebut tadi lah, bantuan kewangan ni. Alhamdulillah kerajaan kita, kerajaan madani pada hari ini sentiasa orang kata memberikan perhatian yang sangat-sangat besar dan istimewa kepada mereka yang memerlukan. Kerajaan kata di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita nak bersemi kemiskinan. Okey. Dan bila sebut tentang bantuan ni, berbagai-bagai bantuan sebenarnya di JKM ini. Kita ada bantuan orang kurang upaya, bantuan orang upaya bekerja, orang kurang upaya tidak bekerja, bantuan orang pesakit terlantar, kita ada bantuan warga emas, berbagai-bagai lagi. Banyak sungguh bantuan. Banyak sungguh bantuan yang diberi. Saban tahun kita ada kerajaan peruntukan kepada kita, kepada JKM untuk diagihkan kepada semua, hampir-hampir mencecah 600,000 orang. Ramai, sangat ramai. Adakah jumlah tu akan meningkat dari tahun ke tahun? Dia tentu sekali tiap-tiap tahun akan ada sikit peningkatan yang kerajaan beri, tetapi tentu sekali lah kadang-kadang oleh kerana isu-isu sosial dalam masyarakat sebagainya yang kadang-kadang kita terpaksa beri perhatian. Sebagai contoh, orang kurang upaya yang terlantar, nak tak nak kita kena beri bantuan kepada dia. Tetapi tentu sekali bila kita nak beri bantuan ni, tentu sekali sebab sebanyak mana pun kerajaan berikan kepada kita, tentulah tidak mencukupi. Semua orang akan merasakan dia layak. Dan tentu sekali kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat ni, kita ada dia punya prosedurnya, kita ada tata caranya, kita kena pergi buat lawatan, kita pergi buat semakan, kita panggil ada pegawai kes yang akan pergi tengok dan sebagainya. Dalam perkara itu tentu sekali lah mereka yang dapat tak kata apa-apalah, seronoklah. Bagi yang tak dapat ini kadang-kadang berbagai-bagai lah, tomahan diberi dan sebagainya. Yang inilah orang kata asam garam kehidupan kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Orang kata kita terimalah kan. Tetapi kita nak beritahu bahawa ada tata cara, prosedur-prosedur yang perlu kita patuhi dan ikuti. Kena faham lah. Kena faham. Kadang-kadang dia rasa dia layak, tapi kita ada yang telah ditetapkan garis-garis panduannya. Sebagai contoh pendapat. Sebab itu kadang-kadang kita terpaksa bekerjasama dengan pusat zakat, dan berlaku juga dalam masyarakat kita kadang-kadang tu dia terima bantuan daripada 2-3 agensi pun. Dia ada terima daripada zakat, dia terima daripada Majlis Agama Islam, Baitul Mal dan sebagainya, kan. Jadi sebab itu kita nak kena buat betul-betul lah semakan kes dan sebagainya untuk membolehkan kita beri bantuan. Okey. Baik, itu cerita dari segi proses lah. Jadi saya harap semua. Yang perkara yang kedua juga ialah bila kita buat itu semua, hari ini kita semua masuk dalam dunia digitalisasi. Kita ada sistem kita panggil e-bantuan. Yang insya-Allah kita sentiasa upgrade sistem kita ni supaya orang kata dia tidaklah orang kata lambat dan sebagainya. Kadang kita betul-betul. Jadi apa yang kita buat ialah kita setiap tahun kita upgrade sistem kita itu. Jadi ke depan mungkin kita harap ke depan ini kita harap melalui dunia digitalisasi ni kita kalau boleh tak payahlah kita banyak sangat isi borang dan sebagainya. Mungkin kita boleh sebelum kita datang ke pejabat kita ni, kita dah boleh key in siap lah. Mudah-mudahan kita ada sistem yang kita akan usahakan. Dia dah boleh key in siap dah. Tapi bolehkah ia mempermudahkan, Datuk? Sebab kita faham orang yang terima bantuan JKM ni mereka bukan orang senang. Ya, betul. Kan? Mungkin pendidikan pun tak. Ya, tapi hari ini kalau kita lihat, walaupun kita kata orang bukan senang, betul lah. Tapi kita kena lihat juga, sekarang ni telefon ni pun dah jadi macam satu benda yang wajib. Kan? Kita kata. Tapi ialah bagi mereka yang, tapi bukanlah kata kalau dia kena ada telefon bimbit untuk sistem baru kita nak usaha. Tidak. Sebab berbagai-bagai kaedah hari ini. Bagi mereka yang boleh ada akses kepada talian apa nak boleh QR code ke sebagainya, gunakan. Bagi yang tak boleh, kita di kaunter, kita boleh key in dan masukkan dalam sistem dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia inklusif, tak ada siapa pun yang kerja. Tapi yang saya nak tekankan ialah
kita ada syarat-syarat SOP yang kita kena tengok, bukan semudah-mudahnya. Kira kena faham lah. Ya, sebab kadang-kadang ya macam saya kata lah kan, dia ingat saya gini takkanlah. Kadang-kadang kita tengok pula anak bekerja kan, kadang ada bantuan, ada pencen. Yalah, kalau nak cerita tak cukup kan, semua orang kata mana nak cukup dunia hari ni. Betul. Kan? Jadi nak kata tak cukup dengan bantuan, yalah bantuan warga emas RM600. Kalau semata-mata bantuan RM600, adakah cukup hari ni? Memang tidak cukup. Memang tak cukup. Apa yang perlu difahami mereka? Itu yang perlu difahami kan. Sebab itu saya beritahu tadi. Melalui program yang kita nak buat ini, kita nak supaya tidak selama-lamanya penerima bantuan ini hanya orang kata penerima bantuan. Kita tak nak kena usaha bagi mereka yang mempunyai. Saya tak cakap kata nanti orang marah saya pula kata habis kami tak. Maksud saya ialah for those yang mempunyai keupayaan untuk bekerja, untuk yang semampunya, usahalah. Sebab kita kerajaan tak boleh nak nak tampung orang kata selama-lamanya. Dan juga tentu sekali hari ini mungkin 600, mungkin tahun depan kita rasa dah tak cukup lagi dengan kos sara hidup yang tinggi sini kan. Sebab itu kita nak sebab itu kita perkenalkan program macam saya sebut TVET tadi. Melalui program TVET tadi kita nak latih penerima bantuan, anak penerima bantuan, untuk kita berikan kemahiran tertentu supaya dengan kemahiran itu mereka mempunyai keupayaan untuk orang kata menjadi keuangan mereka lah. Misalnya contoh, kalaulah kita beri latihan untuk hari ni aircon misalnya. Penghawa dingin, kalau dia pandai servis dan sebagainya, kalau dia ada usaha sikit kan. Jadi kemahiran itu dia bolehlah pergi buat servis aircon dan sebagainya. Dan tentulah dia ada disiplinnya lah. Ilmu kena ada dulu. Sebab tu kita tambah nilai yang penting dalam diri sendiri. Okey, itu kita bercakap pasal bantuan, Datuk. Kalau kita nak cakap pasal ialah ada banyak aduan kan, tak terlayan semua kita. Betul. Kalau cakap pasal JKM. Okey, kita nak sentuh sikit mengenai menangani bencana. JKM kalau kita cakap pasal bencana, lagi di hujung-hujung tahun ni antara tonggak penting kan. Jadi antara agensi yang paling kehadapan sekali berkaitan dengan pembaharuan penting, apa agaknya pembaharuan yang dibuat oleh JKM untuk memastikan pengurusan PPS ke contohnya, okey, untuk menilai mangsa contohnya, dan bantuan segera agaknya yang boleh diaturkan kepada mangsa-mangsa ini kalau kita melibatkan pasal kes bencana. Bila kita bercerita tentang pengurusan bencana, JKM ini kalau ikut pada arahan NADMA nombor 1 ini, JKM adalah terlibat dari segi menguruskan pusat pemindahan sementara. Dipanggil lebih sinonimnya adalah PPS, Pusat Pemindahan Sementara. Okey. Apa kerja JKM? Sebelum kita kenal pasti di mana tempat-tempat yang sesuai dijadikan PPS itu sendiri, kita bekerjasama dengan pejabat daerah, DO-nya, agensi-agensi kerajaannya, okey, sekolah dan sebagainya. Kemudian sewaktu bencana, kita kena mendaftar, kita sediakan makanan minumnya semua supaya mereka ini selesa. Nak kata selesa ni memang di rumah kita lah paling selesa. Tapi sekurang-kurangnya kita memberikan orang kata kemudahan-kemudahan kepada mangsa-mangsa yang berpindah. Kemudian kita ada pula satu peringkat lagi ialah selepas bencana itu sendiri. Okey. Jadi pada tahun ini kita dah upgrade kita punya sistem, kita dipanggil My IB JKM. JKM, My Info Bencana JKM. Itu sistem baru yang kita tambah baik misalnya. Tapi alhamdulillah melalui orang kata sesi buat urus kita dengan pejabat daerah, dengan agensi kerajaan kita nak dan sebagainya, hari ini dah hampir dekat 80,000 90,000 lah yang telah mendaftar. Nah, apa yang kita minta ialah kita minta supaya kepada mangsa-mangsa yang kawasan-kawasan yang memang dia punya risiko banjir ni setiap tahun tinggi. Jadi kita minta supaya mereka orang kata download, kita boleh pergilah kalau siapa yang ada Apple pun ada pergi dekat Apple Store-nya, kepada Android pun ada semua. Cari My IBJKM itu, download, dan kemudian kita boleh isi semua maklumat-maklumat kita. Kita isi ketua isi rumah tu siapa, ahli isi rumah. Isi siap-siap. Siap-siap memudahkan. Orang Kedah kata apa? Awal tak kalut. Ya, betul. Jadi kita dah isi siap-siap dah. Ya, ini. Dan kemudian dalam apps itu dia ada satu menu, kita akan tengok, bukan menu makan tu, menu lah. Maksudnya kita boleh tengok situ ialah di manakah pusat pemindahan sementara yang terhampir dengan rumah kita.
Di situ juga boleh check ya Ya, sekarang, kita maksudnya. dia ada dalam radius lebih kurang 1.5 km itu kita tahu di mana yang terhampir. Jadi kita boleh register siap-siap. Memudahkan lah, Datuk, saya rasa. Jadi Sebab bila kita dah key in sesiap, kita dah masuk dah ketua isi rumahnya siapa, ahli isi rumahnya siapa, apa semua di mana tu. Kemudian apabila sampai katakanlah dia kena berpindah. Dia pergi ke pusat pemindahan sementara itu, dia scan QR code itu, semua data maklumat ada. begitu mudah sekali. Begitu mudah sekali. Lama sangat saya tak keluar dia tu. Itulah pasal. Kan? Saya tak tahu pula ada kemudahan dan ni. apa tambahan dia pada hari ini ialah kita ada dua perkara lagi yang kita masukkan ialah satu ialah kita nak supaya kepada mereka yang terlibat ini kerajaan orang kata apa menyumbangkan atau memberikan bantuan RM1,000 dipanggil bantuan wang ihsan BWI, bantuan wang ihsan. Jadi melalui MyIBJKM ni tadi maklumat itu akan terus pergi kepada NADMA, maksudnya dia dah ada maklumat itu semua. Jadi kita tahulah dengan cara sesuatu kita tahu ketua hanya seorang saja yang boleh dapat bantuan itulah. Dia kalau kata 5 orang, seorang je lah bantuan tu. Jadi maklumat itu akan terus pergi kepada sistem, kepada NADMA dan mereka tahu bahawa senang macam itu. Kemudian yang keduanya ialah melalui sistem ni juga kita masukkan maklumat-maklumat murid-murid yang bersekolah yang ada di pusat pemindahan sementara itu. Kenapa? Kita tak nak murid-murid ni nanti tercecer. Kalau yang kata apa nama ni nak peperiksaan, kita tahu berapa orang murid-murid dekat sini atau pelajar kat sini yang akan terlibat dengan peperiksaan SPM, SDPM. Jadi maklumat tu semua ada tu. Itu kita orang kata apa berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan. Jadi inilah orang kata apa penambahbaikan yang kita buat, sentiasa kita buat dalam usaha kita untuk memastikan semua orang diberikan kebajikan yang sebajarnya. Satu penambahbaikan yang saya tidak sangka JKM ialah mungkin dari segi kes-kes yang sebelum ni banyak JKM belajar kan. Jadi tentu. Mungkin kita patut memainkan peranan kita lah. Okey, Datuk, kita nak cakap pasal bahagian psikologi. Of course ialah bila dah terkesan mungkin ada yang mangsa berkaitan dengan pengurusan bencana. Kita menyentuh sikit berkaitan dengan bahagian psikologi, kaunseling yang pastinya memainkan satu peranan yang besar untuk JKM, okey, dalam memberikan sokongan emosi kepada mangsa-mangsa kes sosial ni tadi. Jadi Datuk, bagaimana JKM memastikan pegawai JKM itu sendiri kekal kuat secara mental kan untuk berdepan dengan mungkin ada yang kes ringan, ada yang kes berat. Jadi bagaimana mereka menangani ini tu? Okey, sebab itu kita ada di JKM ni kita ada konsul-konsul terlatih lah. Kita ada konsul terlatih yang datang daripada orang kata disiplin mereka itu sendirilah. Mereka memang terlatih dan sebagainya. Sebagai contoh, contoh yang mudah. Mungkin orang mungkin tak perasan, bagi mereka yang duduk di PPS akan tahu. Okay. Apabila mangsa-mangsa dipindahkan ke PPS misalnya, kita akan ada satu tim dipanggil tim kaunselor kita ni yang akan bertindak, akan memainkan peranan mereka di PPS. Apa mereka buat? Anak-anak yang berada di PPS itu nanti akan dikumpulkan, akan diambil dan juga kita akan buat aktiviti-aktiviti untuk anak-anak ini. Okay. Saya nak tahu kenapa. Anak-anak ini kalau tak diuruskan, tak dijaga dengan baik, okey, dia pergi merengek, dia pergi buat apa orang kata apa, memerap tu, kalau orang Kedah panggil memerap ni dia pergi macam duk pegang kaki mak dia, dia duk nangis, dia duk apa buat perangai apa semuanya. Tentu sekali apa berlaku? Mak ayah tadi tengah stres, pindah duk mikir apa semua. Anak pula buat hal, buat perangai, duk menangis, duk ni semua, buat ialah angin dia datang bagai-bagai. Jadi tentu sekali akan mendatangkan tekanan kepada mak dan ayah itu sendiri. Kita dah fikir baju ni macam mana ni macam mana ni, macam-macam kita fikir. Banyak benda nak fikir. Tiba-tiba anak buat hal. Anak pula memerap macam-macam. Jadi sebab itu peranan kaunselor ini, mereka inilah yang akan bawa anak-anak tadi. Kita buat aktiviti-aktiviti untuk anak-anak ni. Sebagai contoh lah, orang kata apa benda lah, kata buat aktiviti melukis, mewarna sebagainya. Tapi bagi orang kaunselor, dia beritahu kat saya, Tok, sebenarnya Tok, Datuk jangan tengok dia saja melukis, Tok. Datuk tengok anak-anak itu bila dia guna color-color yang macam mana mesti dia melukis. Itu menggambarkan perasaan dan juga emosi dia ketika itu. Betul. Kadang kita ni, kita tak tahu bahawa dengan tindakan yang mungkin
sedikit itu dapat mengurangkan rasa stres, rasa emosi stres tu. semua. Contoh, kita bagi dia gambar, katalah Doraemon lah contoh, mudah lah tahu kan. Kalau dia colour tu sampai terkeluar daripada semua, maksudnya jiwa dia tidak tenang. Tapi kalau dia lukis elok, nampak pun kita tengok bersedap mata, maksudnya apa? Maksudnya bagi mereka yang kita kata tadi, mungkin kalau dia kata nyorok terang sangat tu, mungkin dia tengah emosi dia. Jadi kita ada program-program lah kita tangani dengan baik, kita cuba supaya coolkan depa. Itulah sebab itu saya kata peranan JKM ini dari segi kalau di PPS tu makan minumnya, dari segi pampersnya, sebab bila kita masuk PPS ni berbagai-bagai kategori. Ada warga emas, kita kena tahu tempat-tempat macam mana kita nak nguruskan warga emas, nanti nak pergi toilet dan semuanya, kita kena bantu. Itu juga JKM bantu. Itu JKM juga. Ada juga yang masuk ke situ ialah mereka yang sakit-sakit yang macam orang kata apa, terlantar, yang mungkin bedridden, perlu dipindahkan, perlu duduk situ kadang-kadang. Dan kita adalah dengan Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan pun adalah doktor-doktor bantu semua. Dan kemudian ada juga OKU. Jadi kemudahan itu semua perlu diambil kira apabila mereka ada di PPS. Inilah peranan JKM sebenarnya, kan? Dan kita kena ingat juga apabila berlaku bencana apa semua tu, bagaimana kami bekerja 24/7 Zainah. Because bila duduk di situ, kan ada yang kata anaknya kembung, kan ada kata warga emas yang katanya perlu diberikan bantuan-bantuan, kadang sesak napas, kadang. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Banyak peranan sebenarnya untuk memainkan peranan dalam isu-isu sebegini. Betul. Tapi Datuk, sebenarnya kita terpaksa berhenti rehat sekejap, tapi saya nak tanya ada satu soalan penting yang selepas ni yang Datuk semua jawab. Penting saya nak. Ya, semua penting. Saya kalau ikutkan, kalau bagi 1 jam ni tu tak sempat nak menjawab. Itu belum soalan saya sendiri. Okey Tok, kita nak tanya pasal isu bergantung kepada bantuan selepas ini dan yang sering timbul, bagaimana JKM untuk mengimbangkan antara pemberian bantuan ini dalam membina kemandirian seperti mana yang dilalui melalui program 2 Years Exit Program ataupun kita panggil 2YEP. Okey, selepas ini jangan ke mana-mana bersama saya dan juga Datuk Cik Murad. Selepas ini, okey, kita berehat seketika. Okey, kembali bersama saya Salina Zakaria bersama dengan tetamu istimewa kita daripada JKM yang menjawab pelbagai isu-isu berkaitan. Ada yang tanya pasal bencana, bagaimana JKM menguruskan, semua tadi telah pun dijawab. Tapi kita nak pergi ke program seterusnya, mungkin kita boleh jawab secara ringkas Datuk berkaitan dengan program ni. Nampaknya adakah program ini baru, iaitu program 2 Years Exit Program 2YEP ni Tok? Sebenarnya untuk makluman Salina, program ni bukanlah program yang baru. Kita panggil Y2YEP. 2YEP lah kalau kami dia panggil 2YEP lah, 2 Years Exit Program. Okey. Ini sama yang macam saya sebut tadi. Kita nak supaya penerima bantuan itu tadi tidaklah selama-lamanya, kita harap begitulah mereka ini orang kata apa, terus sebagai penerima bantuan. Kita nak supaya mereka ni keluar daripada orang kata apa, kemiskinan, dan kita melalui program-program yang orang kata apa, lepas tu ni kita bagi sedikit bantuan untuk penjagaan, nak menjaga orang pisang ke, nak menjaga nasi lemak ke, dengan bantuan tidaklah begitu besar, tetapi kalau di kampung-kampung insya-Allah boleh bantu. Misalnya RM5,000 kita bagi pada tahun ni kan, jadi dia mungkin boleh beli kuali, tempat masak sikit, jadi dia bolehlah berusaha untuk ni. Dan sebenarnya dalam program ini ramai juga yang kita kata berjaya. Sebab itu saya nak tambah lagi pada tahun ini, itu tadi bantuan, dan kita nak supaya mereka ini ada tambah nilainya tadi, kita kata supaya mereka ini kemungkinan kalau kata mereka ni mempunyai kemahiran masak misalnya, sebenarnya dengan masak ni pun kalau kita belajar betul-betul apa semua ni, kita menjadi caterer yang baik. Kan? Kemudian kita nak diorang menyaga. Ada di kalangan penerima Y2YEP ni misalnya yang dia start dengan buat bengkel motor kecil-kecil.
Tapi hari ini dia dah berjaya. Tapi ini pada saya ialah, ini yang saya nak katakan ialah bergantung juga kepada kemahuan, kesungguhan orang itu sendirilah. Kan? Sebab kalau kita dalam hidup kita ni, kita tengoklah ramai orang-orang berjaya yang hebat. Mereka ini menghadapi cabaran-cabaran tertentu. Kan? Tapi kalau kata, memanglah kalau tanya saya, tidak ada jalan mudah, jalan pintas untuk berjaya. Kan? Jangan kita nampak orang ni, dia hari ni dah jadi seorang yang hebat. Kita tak pernah tahu pun bagaimana pengalaman perjalanan hidup dia. Begitulah juga dengan penerima bantuan ni. Datuk, berapa anggaran jumlah penerima bantuan untuk program ini saja? Anggaran. Anggaran dia lebih kurang dalam sekarang ni kita ada kat 1,000-2,000 orang dah yang kita dah sebut. Saya dah sebut tadi kan, dia dah berlangsung beberapa tahun. Tapi ialah nak kata ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Sebab itu kita kena orang kata apa, review balik. Sebab itu saya pada tahun ni bila saya datang kat sini, saya nak tengok balik, saya nak supaya kena lengkapkan lagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Setakat menyaga satu hal, tetapi kita kena terapkan juga elemen-elemen ilmu-ilmu keusahawan. Apa semua. Sebab itu saya bekerjasama dengan MARA misalnya. Kita banyak kes-kes yang telah berjaya di MARA, orang-orang yang hebat yang berjaya. Jadi tentu sekali lah, sebab saya akui untuk nak mengubah ini bukan satu benda yang mudah. Tetapi dia bukan mustahil. InsyaAllah melalui usaha kita yang berterusan ini kita boleh buat benda-benda begitu. Okey Datuk, saya nak tanya soalan biasa ni. Orang selalu kalau nak cakap pasal JKM, kita ni, negara kita ni sebenarnya Datuk, kita sedang menuju ke negara tua kan. Ya, betul. Ada usia-usia tertentu. Okay. Of course JKM kena titik beratkan berkaitan dengan warga emas, golongan-golongan rentan ini. Banyak sebenarnya soalan kalau saya nak tanya, tapi saya nak Datuk jelaskan bagaimana JKM untuk memfokuskan berkaitan dengan warga emas dan golongan-golongan ini yang sepatutnya diberi perhatian. Okey, kalau kita bercakap tentang warga emas, kita pun tahu kita nanti nak mencapai, orang kata apa, apabila berapa peratus penduduk, saya lupa berapa peratus penduduknya itu, bila capai 5% ke 15% itu, negara itu akan dikira negara tua. Okay. Kita di Malaysia ini kita jangkakan pada tahun 2030 itu kita akan jadi negara tua. Okey. Hari ini kita bercakap tentang negara tua ataupun warga emas ni. Di JKM ni kita ada 10 rumah warga emas. Kita namakan rumah Seri Kenangan. Yang mana 10 rumah ini kita jaga warga-warga emas yang orang kata apa, yang hidup bersendirian, tidak waris, ditinggalkan dan berbagai-bagai kisah dalam masyarakat kita. Ada 10 rumah. Dan kemudian ada 2 rumah lagi yang kita namakan rumah ihsan. Rumah ihsan ini adalah rumah di mana betul-betul ihsan lah. Mereka ini bedridden. Dari segi siapa yang support mereka? Itulah di bawah tanggungjawab kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sepenuhnya itu Sepenuhnya. Dan saya nak beritahu bahawa bagaimana kami di JKM inilah yang orang kata apa, menjaga warga emas ni di 12 institusi kami ni, dipanggil rumah Seri Kenangan ini, yang kami jaga ni, orang kata apa, kalau kata bedridden itu semua, mereka ini yang tidak mampu langsung menguruskan diri sendiri. Paginya selepas subuhnya terpaksalah pegawai-pegawai JKM ini yang akan menguruskan, bagi mandinya, tukar pampersnya, bersihkan najisnya, bagi makannya, bagi ubatnya kalau lukanya. Begitulah kerja yang dibuat. Dan bukan mudah. Kalau dalam sebagai contoh di Kuala Kubu Baru tu ada 110 orang semua. Dan daripada lepas subuh itu sampai hampir-hampir pukul 11 pagi tu, sebab seorang dengan kekuatan kita yang ada tu, tiap-tiap hari tau nak buat ni. Berpuluh-puluh tahun kerja tu. Kadang-kadang mereka berada di situ hampir 20 tahun bersama dengan kita. Lama. Dari segi latihan bagaimana? Dari segi latihan tentulah kita ada latihan-latihan yang kita bagi, dipanggil caregivers, macam mana nak mengendalikan semua. Tetapi saya nak ceritakan ialah bagaimana mereka ini yang tidak mempunyai orang kata apa, pertalian darah sebagainya, yang kadang-kadang minta maaf cakap, ini betul berlaku, ditinggalkan kadang-kadang mak anaknya pun tinggalkan begitu semua. Dan kamilah yang menguruskan najisnya, makan minumnya, pampersnya, sebagainya. Bayangkan. Dan mereka itu kadang-kadang bila saya tanya tu ada duduk berapa lama dah dekat sini? 10 tahun, 15 tahun. Bila ditanya lagi, sebab tu saya mula-mula masuk ke JKM. Kita jaga ni sampai bila ni?
Apa jawapan staf-staf JKM, warga JKM, pekerja-pekerja, warga saya, staf-staf saya? Tiljannah tu. Tiljannah. Speechless sebenarnya itu. Speechless. Saya kalau kita cakap pasal warga emas, golongan-golongan rentan yang sebegini kan, sebab saya sendiri pernah pergi ke rumah-rumah yang macam Datuk cakap ni tadi, saya sendiri pernah buat laporan khas, bertemu dengan mangsa ini tadi. Agak sedih kisah-kisahnya, bagaimana JKM menguruskan mereka. Mungkin Datuk boleh mewakili kepada penjaga-penjaga JKM ni lah kan. Bagaimana yang di luar sana perlu tahu ibu bapa mereka dijaga anggota betul. Sebab itu kadang-kadang orang tak tahu di belakang tabir kan. Orang tahu kadang-kadang tentulah. Tapi ya betul, saya dari segi penjawatan JKM ni hampir-hampir 7,000 orang seluruh negara. Tentu sekali kadang-kadang dalam 7,000 orang tu berbagai-bagai lah. Orang kata apa, perangai, dan kadang-kadang tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Macam saya sebut tadi, nak jaga OKU, nak jaga apa ni warga emas. Kadang-kadang yalah warga emas ni kadang kita bagi, kadang dia dah makan tapi dia lupa. Dia kata dia boleh makan lagi. Kadang-kadang kita kena terima hakikat juga, ialah Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, apabila kamu dilanjutkan umur kamu sampai satu peringkat, kamu akan balik pada perangai budak-budak, kanak-kanak. Itu disebut dalam Quran, disebut gitu. Dan bayangkan bagaimana pekerja nak berurusan, nak berhadapan dengan macam tu. Kan? Cakap mudah, tapi nak melaksanakan, bayangkan mereka bekerja berpuluh-puluh tahun kat situ menghadapi itu, itulah cabaran kita. Sebab itu saya akui kadang-kadang dalam gitu, ya kita semua bukan malaikat lah. Ada yang orang kata apa, kadang-kadang orang kata apa, yang orang kata yalah kadang-kadang ada apa nila siti rosak, usus belanga sebagainya kan. Tapi tentu sekali saya selalu bercakap, kalau adalah aduan-aduan begitu macam sebut tadi, bantuan-bantuan yang mungkin semua, maklumkan melalui saluran-saluran yang betul. Kan, janganlah kita memaki hamun, janganlah semua, sebab itu tidak adil kepada mereka yang saya sebut tadi, yang memberikan hikmat bakti yang terbaik. Tentu sekali mereka pun ada keluarga apa semua, tentu sekali mereka akan rasa, sebab kalau kita nak bercakap tentang seorang dua, kalau kita terlibatkan, tapi kita nak bercakap ni ramai ni, berbagai-bagai saya sebut tadi, 8 golongan yang kadang-kadang kita terpaksa pusing-pusing jaga macam tu. Jadi inilah hakikatnya. Dan kemudian saya nak ceritakan juga ialah melalui apa yang kita buat, ialah kita ada program dipanggil KBDR, Khidmat Bantu di Rumah, yang ramai orang tak tahu. Khidmat Bantu di Rumah ini ialah kita bekerjasama dengan NGO-NGO, sukarelawan, yang mana kita ada beri sedikit token kepada mereka. Kita ada penyelia dan sukarelawan. Seorang sukarelawan akan menjaga 4 orang warga emas. Mereka ini akan pergi, akan melawat warga-warga emas yang berada di kampung-kampung ataupun yang ditinggalkan bersorangan ataupun yang mungkin dah uzur sebagainya. Sekurang-kurangnya mereka pergi tengok, bertanya khabar. Dia dalam 16 kali sebulan. Datuk, saya nak tanya, kalau saya sebagai individu biasa kan, Datuk cakap tadi pasal sukarelawan, kita nak jaga mereka di rumah kan. Bagaimana kalau orang biasa nak join the sukarelawan program ni? Dia banyak kaedah. Kaedah pertama tentu sekali lah, nak mudah kita pergilah ke Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri, dapatkan maklumat. Kita boleh pergi kepada pejabat kebajikan masyarakat di daerah, bermaklumat bagaimana nak menyertai. Dan kita tentu sekali pergilah ke web kita, kita boleh menyertai sebagai sukarelawan. Dan kemudian bagi yang khidmat bantu di rumah ini, kita bekerjasama dengan NGO-NGO tertentu. Dan mereka ini yang akan ada penyelianya, dan kemudian ada sukarelawannya yang akan pergi. Jadi apa yang kita buat bila dia pergi melawat ni semua? Dia bertanya khabar, kadang-kadang kita tengok juga dari segi mungkin kadang-kadang kita bawa lah juga alat untuk tengok dia punya tekanan darah dia. Makcik makan ubat ke belum? Makcik makan ubat tak ikut tak? Ubat dah habis ke? Semua kan. Kadang-kadang ada yang mendapatkan bantuan, dia kata ni makcik nak pergi tengok, dia kata nak pergi kedai beli apa sikit ringgit, kita bawa pergi kadang-kadang. Dan kadang-kadang ada yang kita tolong kemaskan rumah dia, kadang-kadang kita masak dengan dia. Sebab itu kerja-kerja macam ni, saya nak mengatakan bahawa saya apabila berada di Jabatan Kebajikan Masyarakat ini, saya nak katakan ialah saya terharu, saya selalu bercakap dalam diri saya betul, keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah menentukan ada orang-orang di luar sana yang mempunyai hati jiwanya untuk membantu anak OKU, anak-anak warga emas dan sebagainya.
Saya, kalau Datuk cakap macam tu, saya pun rasa terkesan. Sebab apa? Saya dulu pun, ialah sebelum saya membesar kan, keluarga saya pun sebenarnya ada dibantu JKM, Datuk. Betul. Dan siapa tahu saya berada di sini. Bila Datuk cakap macam tu, rasa nak mengalir mata saya bagaimana JKM membantu keluarga yang kita boleh katakan susah ni, Datuk. Betul. Kepada sesuatu. Jauh daripada sudut hati Datuk. Mungkin Datuk boleh sampaikan satu mesej kepada seluruh rakyat Malaysia. Daripada hati naluri Datuk sendiri. Sedih pula. Saya pula rasa, saya terasa sebab bila saya memikirkan balik, saya terlupa sebenarnya. Betul. Saya pun dulu, keluarga saya pun. Saya nak menceritakan contoh, saya nak katakan. Apabila saya berada di sini, saya melihat bagaimana warga JKM, staf-staf JKM di bawah sana yang menjaga anak-anak OKU misalnya. Saya nak mengatakan bahawa kalau bagi orang biasa yang nak berurusan dengan anak-anak OKU tu, dengan kadang-kadang kita rasa gelilah, air liurnya mengalir apa semua, nak cuci najis semua. Tapi saya katakan, ya Allah, bagaimana Allah Ta'ala tu menentukan ada hati-hati jiwa-jiwa ni. Betul. Yang jaga anak-anak OKU ni. Saya sendiri sebagai KP, saya tak pernah basuh najis anak-anak OKU yang bawah jagaan kita. Tapi mereka itu yang dukung, yang pegang, yang jaga, yang belai anak-anak itu dengan kasih sayang. Sangat-sangat besar. Sebab itu saya kata, syurga lah milik diorang. Ya Allah, Datuk. Besar saya rasa pengorbanan yang dilakukan. Saya pun rasa terkesan dengan apa yang Datuk cakap. Ialah kita ni orang luar. Kita nak jaga anak-anak ni, Datuk. Kan, bagaimana Datuk melihat pengorbanan ni, besarnya pengorbanan mereka ini, Datuk. Kan, bagaimana agaknya mereka maintain, Datuk, kan, mewakili orang-orang di sebalik tabir JKM. Betul, sebab itu saya selalu cakap lah, macam saya awal sebut tadi. Di atas dunia ini, kalau kita bercerita tentang ganjaran di atas muka bumi ini, mungkin kita tak dapat apa yang kita nak. Dengan, ialah kita kata berapalah sangat dengan gaji kita, kredit kita, dengan kerja yang kita buat. Tetapi janji Allah itu benar. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah lah yang membalas segala kebaikan. InsyaAllah, Datuk. Sangat-sangat kuat semangat, Datuk. Saya yakin orang di sebalik anggota-anggota JKM, pegawai JKM juga bukan seorang insan biasa. Inilah kalau kita nak katakan pasal lagu bukan insan biasa. Inilah sebenarnya orangnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anggota-anggota JKM di sebalik tabir. Saya rasa peranan yang anda mainkan bukan sesuatu yang sedikit, satu yang besar, mengubah satu komuniti masyarakat. Mungkin ada kata-kata terakhir yang mungkin Datuk nak cakap kepada... Kata-kata terakhir saya ialah, alhamdulillah, tahun ini kita 79 tahun. Tahun depan 80 tahun JKM. Kita akan mengadakan, saya bercita-cita untuk mengadakan sambutan 80 tahun JKM. Dan kita nak kumpulkan semua, kalau boleh ada mereka yang membantu, nak lihat bagaimana kejayaan-kejayaan itu. Dan kita juga nak supaya orang memahami bahawa kerja-kerja kebajikan ini bukan mudah. Dan saya sangat berharap di luar sana ramai lagi insan-insan yang orang kata apa, nak bersama-sama untuk buat kerja kebajikan. So dalam kita menjalankan kerja-kerja kebaikan ini, tidak ada siapa yang paling hebat, tidak. Tetapi kita nak supaya kita semua-semua bersama. Tujuannya lah untuk kebaikan. Bila kita nak bekerja ke arah kebaikan, tentulah gantung kepada hati kita masing-masing. Dan saya juga harap juga kepada di sana juga, di luar sana, janganlah menjadikan orang kata apa, bila kerajaan ini semuanya nak orang kata apa, dihalakan pada kerajaan-kerajaan. Sebab tentu sekali saya sebut, kita tentu ada prosedur kita ada kita punya garis panduan kita dan sebagainya. Setiap tahun. Jadi saya berharap sangat bagi mereka yang perlukan bantuan, kita tangani dengan baik, kita usahakan baik, dan mudah-mudahan akhirnya penerima-penerima bantuan kita ini, saya selalu mendoakan supaya kita hidup dengan cara yang lebih bermaruah. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Cik Murad sebab berkongsi. Saya pun rasa entah kenapa kita boleh rasa terkesan bila kita fikirkan balik. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Okey, jadi kepada anda yang mungkin mengikuti perkembangan JKM daripada dulu sehinggalah sekarang, boleh lihat ini dialah jawapan individu yang penting di sebalik tabir yang mungkin kita tidak tahu peranannya begitu besar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada setiap anggota JKM, siapapun anda. Saya pasti, sudah pastinya kesemua yang anda berikan kepada masyarakat ini dapat memberikan satu masa depan yang lebih baik kepada komuniti. Jadi terus layari
layari www.hmetro.com.my untuk perkembangan berita dan sudah pastinya dapatkan akhbar kumpulan NSTP di lokasi berdekatan anda. Terima kasih JKM sekali lagi bersama dengan podcast Apa-Apa Saja. Semoga kita bertemu lagi di hari dan waktu yang sama. Saya Salina Zakaria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Datuk.